Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua ibu bapa. Hari ni saya nak kongsikan laporan kes disiplin kesalahan anak-anak SKDJ 2 sepanjang minggu ini. Keseluruhannya sebanyak 81 kes. Di mana kes tertinggi daripada kelas tahun 3 sebanyak 34 kes. Nombor 2 tertinggi adalah tahun 1 sebanyak 21 kes. Yang ketiga tertinggi tahun 2 12 kes. Sukalah saya nak maklumkan bukan semua murid yang namanya ada di sini, tetapi ada murid yang namanya berkali-kali diulang. Hari ini saya akan tunjukkan jenis-jenis kesalahan yang biasanya anak-anak kita buat. Saya cover nama, kat tengah tu ada nama. Kalau ibu bapa datang, kita boleh reveal lah, tunjuk. Kalau ibu bapa dipanggil atas sebab anak mengulangi kesalahan yang sama beberapa kali, ibu bapa akan dipanggil dan kita akan reveal bukti-bukti inilah. Tapi yang ni untuk tatapan umum, saya tak akan paparkan nama. Mari kita tengok antara kesalahan yang ada. Okey. Tidak menyiapkan tugasan, bising di dalam kelas, tidak bawa buku moral, menyebut perkataan yang tidak baik, bergurau berlebihan, tidak menyiapkan tugasan, bercakap di dalam kelas. Ini bukan bercakap biasa, bercakap sehingga mengganggu rakan lain, sehingga mengakibatkan pencemaran bunyi. Okey, seterusnya bermain botol air di dalam kelas, tidak bawa krayon, iaitu salah satu bahan untuk mata pelajaran PSV. Seterusnya berlari di dalam kelas, tidak membuat tugasan, tidak bawa buku, tidak menyiapkan tugasan, tidak bawa buku, tidak menyiapkan tugasan. Ini antara kelas yang inilah. Tengok kelas-kelas yang banyak di sini. Okey, saya akan pergi ke muka surat 2. Beri saya sedikit masa untuk cover nama. Baiklah. Kesalahan seterusnya, tidak bawa buku aktiviti, tidak bawa buku English, tidak bawa buku tulis. Kebanyakannya tidak bawa buku, tidak menyiapkan tugasan. Ada juga menipu guru. Dia tak bawa, dia kata tak bawa. Okey, untuk tidak mahu buat kerja di dalam kelas, mengganggu rakan, tidak bawa buku lagi, tidak menyiapkan tugasan pendidikan Islam, tidak menyiapkan tugasan, tidak ada buku, datang lewat, tidak bawa buku lagi, tidak menyiapkan tugasan lagi, memukul rakan tanpa sebab, lepas tu tak nak minta maaf. Kemudian tidak bawa buku, pakai baju PJ pada hari yang tiada PJ. Ini untuk makluman semua. Aktiviti senam robik 2 mingguan, maksudnya kalau minggu lepas dah senam robik, minggu ni kita ada bacaan Yasin dan aktiviti moral. Minggu depan pula aktiviti senam robik. Harap maklum Kemudian kuku panjang, mengganggu rakan. Rakan orang ni mengganggu rakan, rakannya bernama dia. Ini bukan dia yang buat salah Okey, seterusnya tidak membawa buku matematik, mengejek antara satu sama lain. Inilah antara kesalahan-kesalahan yang anak-anak kita buat sepanjang minggu ini. Mohon ibu bapa cakna dan tolonglah selalu nasihatkan anak supaya mematuhi peraturan sekolah. Kita pun dah mula laksanakan sistem yang saya tunjukkan, sistem merit demerit di dalam setiap kelas, di mana ada murid yang dah tinggal 30 markah daripada 50 markah percuma diberi. Mohon ibu bapa semua cakna, berpesan-pesanlah pada anak-anak kita supaya sentiasa mematuhi peraturan sekolah, tidak mengganggu rakan lain, tidak membuat bising atau sebarang masalah disiplin di dalam kelas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton dan mendengar. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye.